Okay geng, kita nak buat final piat. So sebelum kita buat final piat TNB ataupun SSU, first kau kena standbykan staging ni. Staging ni kegunaan dia untuk officer naik ke atas checking rooftop kita. Okay, nombor 2, kau kena bukakan dia punya manhole. Okay, so buka manhole, check dalam dia nak bersih, tak nak ada air kalau boleh. Okay, lepas tu kau tengok ke sekeliling semua. Semua kira kasih okey. Dah okey, dalam semua kau dah puas hati. Okay, tapi kena check tau dia punya sinus dia macam ni, table dia punya tu apa semua. Okay, semua dah complete, tak ada apa semua, tak ada jumpa ke apa-apa crack. Lepas tu semua tengok bersih je dalam kan. Dah check semua. Standbykan orang tau. Tangga ni nak kena ada sebelum piat Tangga ni nak kena ada sebab nanti kau nak tutup point ni. Bila kau tutup kena genset point yang kecil ni ke atas ni, lampu ni semua automatik menyala. Maknanya kalau malam lah lebih kurang macam tu lah. So lepas tu kau kena standby wire ni. Wire hijau hitam ni untuk berapa kali, ada 3 jarak lah. 3 jarak yang kau nak kena test. Kau kena test dulu buat dia punya OM tu. Mesti nak bawa 3. Okay, mesti nak bawa 3 OM. So kalau lulus semua sinus semua dah okey, InsyaAllah lah tak ada apa lepas kau punya piat. Right, so ni aku dekat sini.